Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak pasang garnish garnish chrome pada ni lah Myvi Gen 3. Garnish tu kita pasang kat sini, sampul belakang. Ini barang dia. Okey, dia cuma cover je, bukannya molding yang asal ni. Kalau macam kita pasang Viva, kita tanggalkan terus. Dia molding asal ni, dia tukar. Dia bukan jenis stiker, bukan jenis cover. Kalau Viva dia memang lekat siap. Dia memang original chrome. Dia punya molding ni kita kena cabut. Kalau yang ni, yang Myvi Gen 3 punya ni, dia cover sahaja. Ni cover dia. Okay, nak pasang dia mudah. Kita sebelum kita pasang tu, kita bersihkan dulu dia punya permukaan ni guna tina. Lepas tu sebelum tina tu betul-betul, tina ke premier ke boleh lah. Sebelum tina tu betul-betul kering, kita terus tampal. Jadi dia akan lekat elok dan tak tanggal. Kalau kata kita tampal macam tu je, kita bersih-bersih macam tu, lepas tu kita tampal, takut dia punya double side tape tu tak lekat elok. Sebab tu kita kena sapu tina ataupun premier dekat kawasan yang kita nak tampal. Dia punya double side tape pun dia cuma bagi satu je, satu side. Side yang atas tu mana tak bagi, sebab dia nak bagi rapat. Dia bagi side tepi sahaja. Okay, jom kita tampal. Okay, kita ambil kain, kita buat tina tu. Okay, lepas tu kita sapu lah dekat permukaan ni yang kita nak ni. Okay, kita dah sapu tu, kita terus tampal benda ni. Kita terus tampal. Kita buka dulu. Okay, kita tampal ikut dia punya ni lah. Macam kat sini dia ada lekuk dia, sama dekat sini. Kita tampal ikut dia punya lekuk tu. Kita masukkan betul lekuk dia tu. Kita tekan lah. Okey, siap untuk belakang. Kita tampal belah depan nak. Ini belah depan. Belah depan sini. Kopik dulu dia ni. Sama juga. Yang ni pun kita tampal ikut dia punya ni. Sebab ni ada lekuk dia sini. Kita ikut lekuk tu. Okay, lepas tu kita tekan lah. Dah masuk ke lekuk dia tu, kita tekan. Okey, siap untuk sebelah. Sama ke? Sebelah sana pun sama ke cara dia. Macam tu je. Kita sapu tina dulu, lepas tu kita terus tampal. Ini dia akan lekat elok lah.
Okey, siap. Sebelah kiri. Macam itulah kejadian dia. Ini belah kanan tadi. Senang je, mudah cara nak tampal dia. Cuma kita kena pastikan kita bersihkan tu pakai thinner ataupun premier untuk bagi double side tape tu lekat elok. Jadi dia tak tanggal. Sebab double side tape ni kalau kena panas pun dia boleh tanggal. Kalau kena panas kita tak lekatkan guna thinner ataupun premier, dia boleh tanggal. Okey, itu saja sedikit perkongsian. Moga bermanfaat. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.